Saya sebenarnya macam Puan Faridah ya. Saya merupakan seorang yang orang kata dah otai ya. Dah lama, orang lama ya. Umur saya sekarang ni dah nak masuk 64 tahun. Jadi dah berpencen sejak tahun 2003 dahulu. Tapi ya, sambil pencen, sambillah saya membawa 3 penyakit bersama-sama dengan saya. Orang bawa duit, saya bawa penyakit. 3 jenis penyakit, iaitu saya mempunyai prolapse disc, iaitu macam slip disc di tulang belakang saya, di lamba 3 dan lamba 4. Saya juga merupakan pesakit jantung di AJN, dan juga saya mengidap darah tinggi. Jadi bukan 3 serangkai ya, saya 2 serangkai saja ya. Diabetes tidak ada. Saya sebenarnya mengidap prolapse disc ni sejak 8 tahun. Umur saya 8 tahun, tapi tak tahu kita budak ya. Hanya selepas umur saya 46 tahun, itu pada masa itu saya bertugas di Akib Negara Malaysia. Masa tu saya baru nak memegang jadi ketua pengarah Akib Negara. Jadi tanggungjawab banyak sangat. Kadang-kadang kena berjalan, berdiri ya, bercakap dan macam-macam lagi. Membuatkan satu hari saya rasa saya tidak boleh berdiri. Dan mulalah kaki saya ya, akhirnya saya boleh berdiri atau berjalan hanya selama 10 minit. Lepas 10 minit, kaki kanan saya, kaki sebelah kanan ini akan terus macam lumpuh. Dia terus collapse. Jadi pergi jumpa doktor, doktor kata tak boleh Bibah, kalau you buat operation teruslah you lumpuh. Jadi pergi fisioterapi. Ini apa nak jadi kan? Gitu juga dengan sakit jantung saya. Saya sakit jantung bila jadi ketua pengarah, 6 bulan jadi ketua pengarah terus masuk ICU sebab apa? Tekanan sangat daripada menteri apa dah, agaknya terus ya. Jadi tak tahu jantung saya tersumbat ya, tapi tak ada operation. Itu juga saya telah alami, berubat, makan ubat ya, dan darah tinggi saya, tekanan pekerjaan. Tuan-tuan perempuan semua kita kebanyakan bekerja kan, nak cari makan. Tekanan pekerjaan, darah tinggi saya tinggi 150 par bawah 95. Tu susah nak apa? Nak turun. Jadi dah pencen, saya kata kalau begini cepat gol lah kan. Cepat gol. Jadi lepas pencen mainlah internet. Sebab saya sebenarnya saya pencen, betul-betul pencen tahun 2009. Sebab government bagi saya kontrak ya, 5 tahun. Jadi main internet, jumpa Bima. Jumpa Bima, upline kata, datanglah dengar macam tuan-tuan perempuan ni, datanglah dengar. Dengar adalah orang bercakap, kata Farul Razi belakang, cakap pasal bapa dia kencing manis, apa ni, Sudirman ya, Cik Sudirman kita mengatakan anaknya enzima. Saya pun bingung, apa betul ke ni dia orang cakap ni? Macam tuan-tuan perempuan, percaya ke tidak? Okey, saya dah upgrade sendirilah. Saya dah upgrade. Saya minum, nak cepat nak baik ni, saya minum pagi petang, 2 ounce pagi, 2 ounce petang. Ini nak cepat, nak cepat baik. Alhamdulillah. Selepas 4 bulan, saya boleh round padang kanak-kanak. Padang kanak besar juga kan. Lebih 10 kali. Hampir sejam, tak ada apa-apa tulang belakang saya lu. Saya dah boleh pakai kasut turun. Dan saya juga darah tinggi saya turun daripada yang tadi tu kepada yang lebih stable terus saja, iaitu 120, bawahnya ialah 70 ataupun 69.
Farida kata 60, dia 26. Saya kiranya bukanlah 46 ya, tapi mungkin juga ya 16 tahun ya. Dan iaitu dari segi apa, saya buat angiogram pada akhir tahun 2010 ya. Saya buat angiogram. Datuk Rubaiyah kata kepada saya, Bibah, somehow your block, your arteries tu dah mula clear, tak perlu ada surgery. So alhamdulillah, saya boleh katakan normal. Jadi minum Vima adalah powerful. Vima is the best.